Untuk mak ayah yang nak hantar anak-anak ke preschool, yang ni untuk 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, dan nak cari tempat yang seawal usia dah belajar tentang adab, solat dan hafazan, boleh tengok dekat sini, Bonda Kido Tampin. Tadika ni pun bukan sebarang tadika, yang ni tadika berdaftar di bawah JPM, juga dilengkapi fully aircon tau. Assalamualaikum, hai, nama saya Siti Fairuz. Boleh panggil saya Teacher Fai lah. Okay, saya ke sini merangkap principal dan juga teacher. Untuk ibu ayah yang berdaftar di sini, tak perlu risau. Bonda Kido Tampin berdaftar di bawah JPN, dan guru-guru juga ada permit mengajar. Dan guru-guru pun kami akan pastikan semuanya dapat training lah under HQ. Selain itu, kawasan tadika kita pun dilengkapi dengan CCTV. Setiap kelas ada CCTV di area playground. Jadi kalau ibu bapa takut ke apa, memang jangan risau, tak ada blind spot dekat sini. Guru-guru juga sini kami training untuk pastikan mereka sentiasa alert dan kreatif lah apabila mengajar tu. Kita pun ada lengkapan permainan lah untuk anak-anak, untuk kita improve mereka punya fine motor skill, gross motor skill dan social. Di Bonda Kido, kita menawarkan satu syllabus yang dipanggil Junior Tahfiz. Untuk Junior Tahfiz ni program hanya untuk 6 tahun sahaja, yang bermula dengan kami sejak mereka 4 tahun. Jadi syllabus ini dia fokuskan Al-Quran memorization dan juga pre-academic tahun 1 supaya mereka lebih bersedia untuk ke tahun 1 nanti. Tengok dah kan, Bonda Kido Tampin ni bukan setakat ada preschool je, taska pun ada. Yang ni untuk budak 1 tahun hingga 3 tahun. Tempat dia pun punyalah proper, kawasan dia fully aircon tau. Jadi anak-anak tak adalah panas kan, dah budak-budak sekarang manja kan. Play school ni pun berdaftar di bawah JKM tau. So jangan risau, insya-Allah terjamin. Cikgu dia pun baik-baik dan penyabar. Bagi tahun ni pendaftaran dia untuk 2026 dah buka tau. Ini dekat Bandar Satelit Tampin, boleh tengok Bonda Preschool dengan taska generasi Khalifah. Apa-apa boleh Roger nombor di bawah.